Ni pokok cili baru tanam. Pokok cili ni baru tanam. Ada rezeki esok tengok. Tengok perkembangan dia selanjutnya nanti. Ni daun selasih. Daun selasih. Semua ada duduk kat taman pun ada. Daun selasih. Ni pokok kunyit ni dah mula membiak dia. Ni daun kesum letak kat bawah lah ni. Dekat atas dia macam tak boleh nak hidup kat atas tu. Letak kat bawah. Mau masuk. Jom kita masuk pula. Ni pria pantai. Perut lapar. Ni daun limau. Pokok limau manis. Nak masak dah ke? Jom kita pun nak masak ni. Tadi dah petik ni. Tadi dah petik apa nama? Petik pucuk ubi ni kat belakang ni. Pucuk ubi Ajinomoto dah petik dah tadi. Tahu nak masak apa? Masak lemak ke? Daun kunyit belakang tu dah mula biak. Pokok keladi-keladi ni pun dah mula naik dah. Okey, masuk. Okey, bye. Jom kita masuk. Masuk dah. Ni pokok hari tu kobis ni. Anak dia pula hidup kat situ, tanamkan kat situ. Okey, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Hari ni mak nak masak ni, masak lemak pucuk ubi Ajinomoto ni. Tadi petik dekat depan tu. Bahan-bahan dia ni. Nanti mak nak celur ni, mak dah panaskan air tu. Bahan-bahan dia ni mak ada, ni daun mak nampak tapi daun selasih tadi. Mak nak campur sekali nanti. Masak lemak kuning. Ni ikan bilis ya, rencana ikan bilis. Kunyit hidup ni, kalau tak nak bunyi kunyit hidup pun boleh juga putih-putih tu. Saja nak bubur kunyit hidup ni. Bawang kecil ros ni 13 dengan cili padi. Kalau nak cili padi ni, kalau tak nak bubur pun tak apa, nanti kita buat sambal belacan ke. Tapi mak hari ni mak saja nak bubur cili padi ni. Okey. Ni santan dia. Okey, mula-mula mak nak rebus dulu, mak nak panaskan kuali tu. Panaskan periuk ni. Kita tunggu air menggelegak, kita nak rebus celur dulu. Daun Ajinomoto, daun pucuk ubi Ajinomoto tu. Okey, kita tunggu air menggelegak dulu. Okey, air dah menggelegak ni. Kita nak masukkan kita punya pucuk ubi ni. Kita masukkan. Ada yang kecil-kecil ni pokok kecil. Yang daun besar-besar ni pokoknya besar. Yang dalam pasu ni pokoknya kecil lah daun dia. Yang dekat tanam dekat luar ni pokoknya besar lah daun dia. Daun lebar-lebar sikit. Okey. Kita biarkan dia. Kita masak dulu bagi dia layu. Sekarang kita tinggal bubur dia punya bahan-bahan. Bagi dia lembut. Tutup sekejap. Sementara tu kita tumbuk cili, kunyit. Ni mak serai ni mak ketuk je. Kita tumbuk. Masuk sikit garam. Bagi senang nak. Ikan bilis ni tertumbuk sekali. Dia tumbuk. Tak payah lumak-lumak lah. Tumbuk pecah-pecah je. Pucuk ubi Ajinomoto ni memang sangat sedap. Lemak je. Celur-celur buat sambal belacan pun sedap. Tapi hari ni mak nak buat masak lemak ya. Goreng ikan masin ke, goreng telur, ataupun goreng
ikan goreng pun dah cukup memadai selera. Okey, kita dah tumbuk semua ni. Kita akan masukkan ke dalam periuk nanti bila dah yang dicelur tu dah lembut. Okey. Okey, sementara tu kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Ni dia, ni bubuh air sedikit. Ni bahan yang kita tumbuk tadi, kita masukkan dalam ni. Okey, masukkan. Mudah je masak. Hancurkan dia. Okey, kita tadi dah ada garam sikit, kita masukkan sedikit lagi garam. Dan kita masukkan sedikit secukup rasa. Okey, santan tadi kita masukkan pucuk ubi dulu, kita panaskan, baru kita masukkan santan. Okey, kita nak masukkan pucuk ubi yang kita rebus tadi ya. Okey, ni dia pucuk ubi yang kita rebus. Kita nak ambil dia punya daun dia je. Kita akan masukkan ke dalam tadi renca-renca yang kita dah siapkan tadi. Kita nak sambung masak ke sana. Okey. Okey, ni kita buka api. Untuk kita masukkan yang tadi kita dah rebus tadi, kita masukkan dalam ni. Okey, kita masak lagi. Kita masak dan kita masukkan santan. Ini dia santan kita. Sekotak, tapi santan ni tak berapa pekat pun. Okey, kita kacaukan. Masaklah sehingga mendidih dan kita rasakan masin dia. Biarkan dia mendidih. Mari ni sekejap. Okey, ada ikan goreng, ada sambal belacan. Dah siap satu hidangan menu kampung kita dah siap satu. Cuk ubi ni memang sedap. Lemak je rasa dia. Okey, kita tunggu dia mendidih sekejap. Okey, dah nampak. Nampak dah dia mendidih. Masukkan daun ni ha. Daun selasi ni. Nak bagi wangi-wangi. Bau serai dia. Semua naik bau dia. Okey, dah siap kita punya. Kita rasa dulu. Sedap kan? Cukup. Inilah dia. Daun pucuk ubi Ajinomoto masak lemak. Masak lemak cili api. Dengan ikan bilis je. Sedap selera. Okey. Sahabat-sahabat, selamat mencoba. Kita jumpa lagi di live video. Assalamualaikum. Bye-bye. Semoga video ini bermanfaat. Okey, jangan lupa like, subscribe. Okey, kita jumpa lagi di live video. Tutup api dan boleh dihidangkan.